sidang jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita akan masuk ke tepat pukul 8. Tinggal beberapa menit lagi. Untuk itu mari kita aturkan shaf. Kita aturkan shaf dengan sempurna demi pelaksanaan daripada solat Idul Fitri kita pada hari ini. Shaf-shaf yang di depan, yang di dalam masjid yang masih kosong, supaya dapat diisi, diatur terlebih dahulu sehingga jemaah yang masih di luar masjid dapat mengambil shaf di dalam masjid. Selanjutnya bagi jemaah yang sudah tidak mendapatkan shaf lagi di dalam masjid, boleh mengaturkan shafnya atau menambahkan shafnya di sebelah kanan dan kiri daripada masjid kita ini, namun tetap menyesuaikan garis shafnya dengan di dalam masjid. Selanjutnya shaf yang berada di belakang daripada kaum ibu-ibu boleh mengatur shafnya, menambahkan shaf di belakang, namun melihat keteraturan kelurusan daripada shaf yang di depannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami bacakan kembali tertib pelaksanaan daripada salat Idul Fitri kita pada tahun ini 1446 Hijriah bertepatan 2025 Masehi. Khotib akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Rijal Amiruddin LCMA, sedangkan imam akan diimami oleh Ustaz Muhammad Aulia Kaisar Alvina SPD. Demikian kami sampaikan atas perhatian hadirin sidang jamaah sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyampaikan untuk tata cara pelaksanaan. Pertama, pada rakaat pertama kita akan membacakan takbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir dan takbir kita akan membacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat kedua kita membacakan takbir sebanyak 5 kali. Demikian juga di antara takbir dan takbir kita membacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.